Halus tak halus? Teksturnya punyalah lembut, halus, cair di mulut. Tofu-fa perisa pandan lebih sedap, lebih wangi dari perisa biasa. Caranya, mulakan dengan jus pandan, 8 lembar daun pandan segar dicuci bersih, digunting pendek-pendek, blend, campurkan dengan sedikit air dan kisar sampai halus. Tapis, asingkan jus dan sisa, tambah air untuk jadikan 500 ml jus pandan. Dalam periuk, masukkan 1 kotak air soya tanpa gula, 500 ml jus pandan yang diblend tadi. Selepas digaul, warna hijau pandan masih terang. Jadi, tak perlu warna tambahan. Campurkan 2 sudu besar gula atau laras rasa manis sesuai selera. Masak atas api sedang dan kacau sekali-sekala. Bancuhan soya dah mendidih, tutup api. Terus campurkan dengan 75 gram serbuk soya. Kacau sampai sebati. Tuang bancuhan soya ke dalam bekas. Saya guna cawan 4 ounce. Selesai isi, guna sudu, buang buih. Biarkan sejuk, selepas itu simpan dalam peti ais. Next, air sirap. Satukan 300 ml air, daun pandan, 3 sudu besar gula dan 3 hirisan halia. Guna api kecil, gaul sekali-sekala dan masak hingga terbitnya bau pandan dan bau halia. Sambung masak lagi. Dah mendidih dan berbuih macam ni, tutup api. Siap, cuba tahu, serius sedap.